Hidup rakyat! Hidup para pekerja! Syarikat boleh untung berbilion-bilion, berjuta-juta ringgit, tapi intern pun tak boleh bayar. My own view, kalau company tu tak mampu bayar gaji yang adil dekat pekerja, that company should not exist. Otoriti kita polis. Ini jalan raja polis punya. Anda demikian. Bagi laluan, bagi laluan. Bagi laluan, bagi laluan. Bangkit! Bangkit petani! Lawan! Dua darjat! Ale Malaysiaku. Pok! Ku bangun, ku lawan penindasan untuk semua bangsa. Mana boleh ni macam? Pergi kontrol sana dulu. Ada saya cakap demikian. Kita bawa KDN mah, dia bawa hanya Pergi kontrol sana dulu. Menteri Sus. Pergi kontrol sana. Okey, Saya cakap sama demikian. Kita buka lah. Kita buka kita masuk dalam. Pergi sana dulu. Pergi sana dulu. Nama saya Arul Chilvan. Biasa orang kenal saya sebagai Arul lah. Sekarang saya adalah timbalan pengurusi Parti Sosialis Malaysia PSN. Tapi saya sudah lama dalam dunia aktivisme. Majid Jamil. Terbentuknya tatanan masyarakat. 1994 zaman itu, selepas operasi Lalang 1987, ramai orang sudah pun kena tangkap lah, ISA dan sebagainya. So tidak ada orang buat demo di Kuala Lumpur and all that. And demo yang paling besar sebelum itu adalah pada 74 di Dataran Merdeka lah. Masa itu dia tak panggil pun itu Dataran Merdeka, okay? Dia panggil dia Selangor Club. So kami terlibat dengan pekerja ladang. So kami jumpa seorang lagi Dr. Nazir lah, Dr. Nazir sebelum kita bincang nak buat satu perhimpunan besar. So mereka pilih lebih baik kita buat satu hari bulan Mei. So itulah cara bagaimana saya terlibat dalam First May lah. So 1994, kita berhimpun dekat 3,000 orang di Dataran Merdeka. Hidup pekerja! Lawan! Ini tahun ketiga saya menyertai himpunan atau perarakan Hari Buruh Malaysia. So this is not like a weird thing for us. Setiap tahun memang ada perarakan untuk Hari Pekerja di mana parti politik, CSO, peniaga-peniaga kecil, Grab drivers, berkebun semua datang untuk berarak berkenaan hak-hak pekerja di Malaysia. Hidup! Pada Hari Pekerja, pekerja diingatkan bahawa mereka dapat cuti ini kerana perjuangan. Bukan kerana majikan bakuskah kerajaan cintakan mereka, tidak. Kerana ada perjuangan daripada kaum pekerja lah. So ini menyebabkan Hari Pekerja ini ada banyak pencapaian lah. Setiap kali kita, like 1994 FRU datang. FRU datang, dia halang. So the first many years of May Day, sejak 1994, sangat susah. Saya pun pernah tahan sangat dekat 3 kali masa May Day. Organize on May Day, arrested. Masa perjalanan, polis datang stop, tangkap semua. Ada satu May Day, dia cakap tak ada orang boleh berhimpun di Kuala Lumpur. Bas-bas tidak dibenarkan masuk. Tuan OCPD dulu cakap jalan raja bawa polis. Dataran bawa. Okey. Okay. Hai, nama saya Rashifah Al-Junid, berumur 27 tahun this year. Saya asal daripada Johor Bahru, tapi due to the nature of my work, saya berpindah di KL dan juga di JB. Untuk saya, perarakan May Day ini menjadi satu peluang dan ruang untuk saya memperjuangkan isu intern. Sebab realitinya di Malaysia, intern ni bukan bawa akta pekerja, tapi diorang pun macam bukan mahasiswa. So, interns in Malaysia live in a grey
space or grey area in terms of policies dan juga undang-undang di negara kita. Because our gig economy, I think you all dah dengar lah, selalu dengar kan, gig economy, berapa banyak pergi kat pekerja, berapa banyak dekat majikan kan. It's too ridiculous lah if you ask me kan. Kita punya level sekarang, bayangkan ekonomi RM100. Berapa banyak kita bagi kat pekerja? RM34. 10 years ago, kita bagi lagi banyak, RM35. Sekarang makin sikit, RM34 kan. And kat majikan berapa banyak kita bagi? RM66. This is the same level as, not even sama macam negara kapitalis lah, bapak kapitalis macam mereka. Kalau mereka tu about 50 je. RM50 tu is for diorang punya majikan kan. Tapi kita bagi RM66-67 untuk majikan. Dan kita nak bagi banyak-banyak mana dekat pekerja in 10 years time? RM45. Tak capai-capai benda ni. Dah lama dah sasaran ni, tak capai-capai. Kenapa tak capai? Because we are not serious. Gaji perlu ditingkatkan. Maka rakyat Malaysia boleh membeli makanan dengan harga yang bermaruah untuk petani-petani kita. Kita tak minta banyak. Kita minta gaji dan hidup bermaruah. Sebenarnya Malaysia adalah hak kami orang asli. Kerajaan harus dengar suara kami orang asli. Perjuangan sudah bermula. Rakyat sudah mula memperjuangkan hak mereka dengan sendiri. 2002 kami di bawah jerit lah. Masa itu PSM pun tidak didaftar. We got one group called jerit, Jaringan Rakyat Tertindas. We were fighting for akta gaji minima. So if you check GPT hari ini, siapa memperjuangkan akta gaji minima di Malaysia, dia akan cakap parti PSM. Because PSM for 10 years we were making this law lah. Sebelum itu gaji seorang adalah 500-600. But in 2002 kita minta gaji minimal RM900. Finally, 10 tahun selepas itu gaji minimal jadi akta RM900 after 10 years. 2012 akta gaji minimal jadi undang-undang, jadi RM900 lah. Tapi malangnya majikan kita selalu dia tengok minimum wage ni sebagai gaji untuk graduan. Dan isu ni bukan yang macam saya highlight saja, maksudnya Kementerian Agensi Kerajaan pun highlight isu yang sama. Saya tak setuju bila orang cakap Gen Z ni manja atau pemalas. So I think the mentality tentang manja ni maybe datang daripada kita ni minta gaji lebih atau minta kerja 9 to 5 saja, tak nak kerja more than that. But that's not manja. That's the reality of kita tahu hak kita. Kita tahu tentang our own rights. If we are working 9 to 5 and you are expecting us to work beyond that, then pay us overtime lah. Don't expect us to, because kita sayang company kita or because we are a family, we are expected to work more than that. Kita pun ada keluarga. Kita pun ada berhak masa untuk relax, masa untuk buat makanan kat rumah. Just because we are expecting that from a company, kita dipanggil manja. Dan realitinya, hidup di KL ni bukan murah atau bukan senang. Memang sangat-sangat mahal dengan harga minyak yang naik, harga makanan yang naik. Macam mana kita nak bayar hidup kita dekat KL ni? Like, pengalaman. Orang cakap, internship ni untuk pengalaman je. Pengalaman is not going to pay your rent. Pengalaman is not going to pay food on your table. The problem with our minimum wage ni, dia terlalu, saya tak nak guna perkataan terlalu rendah, saya nak guna perkataan tak adil. Ianya tak adil. Kenapa? Sebab pekerja kita seharusnya dapat lebih daripada tu. Dengan dia punya nombor satu, kadar kemalasan sekarang, yang maksudnya dengan tahap productivity dia tu. Lepas tu nombor dua, dengan keadaan ataupun ability of the businesses to pay. Dan nombor tiga, dengan kos sara hidup, dengan keadaan ekonomi dan sebagainya. So kalau kita tengok 2023, 3 tahun lepas, kami ada study, kita propose minimum wage about 2,100 tu dah minimal lah, tu paling minimal. Tapi yang diberi adalah 1,700. Dan ini untuk orang yang tak ada pendidikan tau.
Argument yang selalu majikan bagi adalah productivity kita tidak naik lah, which is wrong lah. All the study shows productivity pekerja selalu naik lah. Itu satu yang sangat jelas lah. The younger generation, maybe they won't own a house, they loan there, loan here, so they are in a different state, Kenapa even if kita belajar sambil bekerja, why shouldn't we be paid? We are contributing to the company. Anyone who contributes to the company, cleaner ke, the people who take out your trash, anyone who works in a company should be paid. And bukan saja paid dignifiedly. But the capitalist way of thinking is they want people to be individualistic. That's why you tengok di kalangan anak muda sekarang, they got a lot of mental health issues. It's because they are all so much of pressure kepada anak muda. I don't want to be stuck in a mentality that has been like indoctrinated to us for so long. So it took 10 years because for 10 years you need to fight. You need to empower people. You need to empower workers. And then slowly the government catch up the idea. Then we found that orang-orang yang kerja di Putrajaya, mereka pun setuju dengan gaji minimum. So that's why it takes many years lah. We must tukar pemikiran rakyat. Rakyat dia mau tapi dia tak confident boleh dapat ke, So it was an uphill task lah. Internship itu bukan pekerjaan biasa. Itu hanya peluang pendataan awal. Tetapi bagilah sedikit allowance yang bersabar. Tahap produktiviti setiap pekerja di Malaysia meningkat kepada RM96,692 tahun lepas. Selamat Hari Pekerja. Kaum pekerja adalah golongan yang paling utama dalam negara. Tanpa pekerja, tidak ada apa-apa akan berjalan. Tidak ada pemandu bas, tidak ada pemandu this one, tidak ada hospital, tidak ada cikgu, tidak ada So pekerja adalah golongan yang paling utama. Dan mereka lah yang mewujudkan kekayaan dan membawa kesejahteraan kepada kehidupan kita. So oleh itu, kita merayakan Hari Buruh ini sebagai hari yang amat keramat untuk kaum pekerja, untuk umat manusia keseluruhan. Hidup pekerja, hidup rakyat. Selamat Hari Pekerja. Pada tahun 2026 ni, mari kita lawan sistem yang mengeksploitasi pekerja-pekerja kita dan syarikat-syarikat kapitalis yang tak bayar intern langsung dan membayar anak-anak muda gaji yang tidak memaruah langsung. Selamat Hari Pekerja kepada semua pekerja di Malaysia. Saya harap supaya semua pekerja dalam 11 juta, 16 juta pekerja ni dapat pampasan bayaran yang adil. Kita tak minta gaji yang lebih tinggi, tetapi kita minta gaji ataupun pampasan yang lebih adil. Itu harapan saya.